Masing-masing menang satu perlawanan, jadi kita tumpukan ke gelanggang sekarang. Oh, satu. Pungut oleh pemain utama Indonesia ni. Oh, satu rally yang agak panjang dan akhirnya berkesudahan 6-10. Lagi satu antaran yang bahaya dilakukan oleh Ginting dan 11, 10, play. net play yang baik dari John. Rally agak panjang aja ya. Ya. Satu tolakan yang begitu baik dari Ginting. Walaupun cantik. Mengambil bahagian pada peringkat pusingan pertama telah terkeluar menyebabkan caran kita lihat. Net play yang baik. Berlainan daripada yang kita lihat sebelum ini bagi Ginting sebenarnya. Cantik kali. Cantik. Cantik. Mata 14.
Oh, setiap sudut gelanggang yang dicari ketika ini. Jaya bagi Hyuk Jin buat cabaran itu. Oh. Oh. Oh, satu rally yang agak panjang, bro. Apa saja yang dilakukan oleh Ginting dapat diagak sebenarnya baru kali ini. Oh, Salah Haji. Kalau nak cross lifting tu kena cukup betul-betul Haji ke belakang. Kalau tak cukup memang berbahaya. Perhatikan cara yang cantik dilakukan. Masih dapat dipertahankan oleh Hyuk Jin dan akhirnya cantik. kali ini remaja dia lagi. Dia merupakan seorang pemain yang cukup cool dalam gelanggang. Ya. Cukup sabar dan keluar gelanggang mudah bagi 21. Game yang ketiga 0-0. Dibiarkan oleh Ginting. Dan sekarang ini 49. Keluar. Keluar. Oh. Oh, cantik. Rugi Haji. Rugi. Dah lah penat kan? Ya. Dah start balik. Oh, satu pertahanan yang baik dari Jin. 2 kad dengan permainan 3 game. Oh, cantik. Oh, sini. Oh, ini untuk Ginting mencari mata pertama untuk Indonesia. Oh, Lagi cantik. sekali Ginting dengan servis. Oh, silap di sini. Dia daripada Ginting. Saya 6 kaki Haji. 6 kaki itulah. Tapi dia boleh melompat. Dibiarkan. Match point. Keluar gelanggang dan tamat perlawanan dengan 21-16. Anthony Sinisuka Ginting berjaya memungut mata pertama untuk Indonesia.